senang kan? Itulah kelebihan apabila kita gunakan smart door lock. Walaupun hanya dengan satu IC card ni, tapi boleh gunakan di kedua-dua smart door lock. Tak perlu yang kunci yang berbeza. Dan yang paling penting, dia sangat cepat. Macam saya tadi, lebih kurang dalam 5 saat je dah boleh buka kedua-dua pintu. Yang kedua, kita boleh guna cap jari. Cap jari boleh muat 100, IC card pun sama, boleh letak 100. Okey, so yang ketiga, kita boleh menggunakan password. Pertama, password yang kita dah setting. Okey, yang kedua, kita boleh bagi temporary password. Temporary password, kita menggunakan apps lah. Yang keempat, kita boleh menggunakan kunci fizikal. Okey, dekat bawah ni, dan kita pusing dia. So dia boleh pusing lah. So yang kelima, yang terakhir, open secara remote. Open secara remote maksudnya guna apps lah. So orang akan letak, tekan 9 dengan H. Okay, so dia akan keluar macam ni. Kalau kita agree, so dia akan open lah secara automatik. Selain itu juga, apa yang saya suka pasal smart door lock ni, dia ada fungsi auto lock. Kalau kita nak keluar rumah, kalau kunci biasa, kita terpaksa tarik dan kita kunci lah dia kan. So yang ni tak payah. Yang ni kita tarik je, so dia auto lock. So senang lah. Nanti next video saya akan tunjuk macam mana saya pasang sendiri smart door lock ni lah. Seperti biasa, siapa yang berminat ni boleh klik link di komen ataupun di bio profile saya. Okay, bye bye.